الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Alhamdulillah rabbil alamin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi Allah bagi peluang sekali lagi boleh menghirup udara segar di bumi Tuhan. Boleh sekali lagi kita sama-sama siap bekal nak menuju kembalinya kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mula dah kemarin. Hari ni yang ketiga lah, tajuk yang ketiga. Tersusun 50 tajuk itu tidak lain tu. Walaupun kita berhenti sebentar kitab-kitab kita yang fardu ain kita, satu benda yang menjadi keutamaan juga dalam hidup kita ini mengenali Nabi Muhammad SAW. Bukan kata kita tak kenal deh, cuma gak nak tambah lagi rasa kasih. Dia ada kadang-kadang kita ni tak dia panggil tahu dah ngaji mula tapi tak macam jam-jam kita jauh lompat situ sikit sini sikit dengar situ tajuk ni, dengar sini tajuk tu kan. Jadi kita cuba ambil ruang lah, sempena bulan Maulidun Nabi SAW, Maulidun Rasul ini, kita ambil peluang berkenalan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana kita juga jangan lupa cari peluang mengenal Allah, belajar, cari ruang belajar mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita ini jadi hamba yang menunaikan tuntutan liya'budun. Itu antara lain juga ulama kata liya'rifun, untuk mengenal Allah. Jadi kita cari belajar kenal juga yang kita kenali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Ya awal-awal nanti yang nak belak, bukti ingat belakang buat tajuk nanti nak belak. Ada mesej ada ni. Tajuk yang pertama tak cuba cari dah. Ustaz Syiar Ramadan kemarin ni, kewajipan taat dan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta khulafaur rasyidin. Nak suruh mari satu gambaran umum kenapa kita ini perlu kenal dan perlu ittiba' Nabi, perlu turut sunnah Nabi ni. Semalam Ustaz Farizi cerita keutamaan dan kedudukan Rasulullah SAW dan para sahabat. Ambil dia dengar mari balik daripada kelas malam, dia pasal dia keling Cikgu Farid sen tu dalam grup. Subhanallah deh, masya-Allah, tabarakallah, begitu mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar di sisi kita umatnya, di sisi para anbiya dan mursalin. Para nabi pun mengutamakan. Nabi Musa pun mengimpikan nak jadi umat Nabi kita Muhammad SAW. Dia mitok dengan Tuhan nak jadi umat Nabi Muhammad. Dia tahu keistimewaan dan kemuliaan Nabi kita dan kemuliaan umat Nabi kita. Kita ni tiba-tiba Tuhan letak beranak cokoh, timbu-timbu duduk dalam tempat gorimah lagi panggil, dalam keistimewaan Allah Rabbi ya Karim. Ini nak setara mana lagi lah kita. Hari ni hamba cuba bawa, nak suruh sambung tajuk kitanya, sebutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab terdahulu. Ada disebut, bukan ayat kata sekadar kabar-kabar timbul di hujung akhir zaman semata-mata, tidak. Dia rentek-rentek peristiwa daripada itu. Sebagaimana Ustaz Farid sebut semalam, ada perjanjian khusus di antara para nabi dan mursalin, para rasul yang diutus ini, bahawasanya mereka ini akan beriman, akan turut dan akan tolong Nabi Muhammad SAW. Maksudnya telah disebut dalam kitab-kitab dan suhuf-suhuf terdahulu
Semua Nabi mari, semua akan cerita pasal Nabi Muhammad SAW pada umat masing-masing. Dan kita tengok sedikit rahsia di sebalik pemilihan semenanjung tanah Arab. Kenapa dipilih Mekah, kenapa dipilih panggil Jazirah Arab itu untuk jadi tempat timbulnya kebangkitannya. Jadi diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bukan sekadar nak tengok sejarah. Sejarah tu sejarah kita kena belajar. Ini sejarah kita kena tahu sebab sejarah ni dia main ulang. Kita tak seri jatuh dalam lubang yang sama, orang panggil 2 kali. Jadi maka kita tengok apa yang pernah berlaku dahulu, pelajaran untuk alat ke depan ni. Tapi kita nak tengok lebih lagi nya di mana kesinambungan cerita Nabi kita daripada awal sehinggalah akhir ni. Adakah dia mari tiba-tiba? Adakah orang panggil tak tahu daripada mana kabar-kabar? Tokoh? Tidak. Dia semuanya ada kisah, semuanya ada kesinambungan. Dalam Al-Quran Allah sebut, وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. Ketika Isa bin Maryam berkata, wahai Bani Israel, Nabi Isa ayat kaumnya. Dia kata sesungguhnya aku Rasul. Ini nak menyanggahlah dia bila kaum dia Nasrani menyatakan dia Tuhan. Dia kata aku Rasul. Aku ini utusan daripada Allah kepadamu. Tengok ayat dia. Membenarkan Taurat yang diturunkan sebelum. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Semua Nabi ni dia sambung. Nabi Isa kata aku mari membenarkan Taurat sebelum aku. Muka pok dia ada kena kalau sebut kitab-kitab lama-lama takut tak ada. Dia tahu cerita Taurat. Di sisi Nabi Musa dia ada cerita tu. Jadi dia kata aku membenarkan apa ada dulu. Dan memberi berita gembira. Dia kata wa mubasyiran, dan aku nak ayat cerita baik. Kalau kita dengar ke orang ayat kata nak dengar ada tawar istimewa, semua orang kecilek mata. Semua yang kita ada telinga. Nak ayat katanya kedatangan Nabi kita ini satu berita gembira untuk puakmu. Kena ingatlah bahawasanya esok mu akan satu orang yang menggembirakan kamu. Berita gembira yang menyeronok ke siapa? Bi rasulin ya'ti min ba'di. Serta seorang rasul yang akan datang selepasku, ismuhu Ahmad. Disebut dalam Injil dengan Ahmad. Dalam Taurat dengan Ahmad. Ahmad dia beza sikit dengan Muhammad. Ahmad yang suka memuji, Muhammad yang dipuji. Itulah ialah. Ini banyak nama Nabi kita Muhammad SAW ni banyak. Kalau disebut oleh Imam Jazuli ada 200 Masyaallah Muhammad 201 atau 202 gitulah, 200 lebih sikit. Macam-macam ini gelaran nama yang Allah bagi pada Nabi kita. Yang diambil daripada hadis-hadis Nabi. Kalau disebut dalam kitab-kitab terdahulu lebih-lebih banyak. Nak ayat apa tu? Nak ayat kata kita ni mari-mari kenal Nabi, mari-mari terima agama. Dia tidak putus-putus, tidak kata Nabi ada mari mula cerita suku Sakak. Nabi Nuh mari cerita suku Sakak habis, dengan banjir tu tak habis. Semua orang yang cerita kita ni sambung sampai ke Nabi kita Muhammad SAW. Malah sebenarnya watak utamanya Nabi kita. Watak utamanya Nabi kita cuma biasalah hero tu baik dia. Mula-mula ni tubik dulu watak sikit, tubik jahat ni. Kalau cerita Atrame kat tubik dulu raksasa dan sebagainya, ujung jatuh baru dah tukar jadi Atrame. Contoh lah ni dia. Cerita budak-budak. Tapi nak ayat kata watak utamanya Nabi rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dia diutuskan untuk menjadi rahmat untuk sekalian alam, dan tajuk cerita kita ni seluruhnya adalah kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak kerana dia kita tak tahu duduk mana, entah ada atau tidak. Entah ada cerita langit bumi kita ni pun Allah Ta'ala alam. Ini kasihnya Tuhan pada Nabi kita Muhammad SAW, dan ayat rentek-renteknya mari daripada dulu lagi. Nabi-Nabi dulu semua cerita. Alladhi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil, dalam ayat lain Tuhan sebut. Yang mereka dapati tertulis di sisi mereka dalam Taurat dan Injil.
Ini sebut Nabi ni daripada dulu. Dalam Taurat, Injil, suhuf-suhuf dahulu, semua Nabi, kisah serupa Nabi Isa ayat sana. Mari aku ini Rasul. Aku ni utusan. Kita baca pagi-pagi pun ni, duduk dalam surah. Pas subuh tu, Asy-Syu'ara. Kita lah ni, pas subuh duduk baca surah Asy-Syu'ara. Kita tadabbur belai-belai. Cerita semua Nabi-Nabi. Start dengan Nabi Muhammad. Dibawa cerita Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Shu'aib, Nabi Ibrahim, dia start mula-mula. Semua lafaz yang sama tu saya bawa. Aku ini utusan. Aku ini nak mari tegur, nak mari ajak engkau bertakwa. Dan aku ini tidak minta upah. Aku ini semua. Skrip tu lah tu saya tulis. Setiap Nabi. Ayat kata ceritanya sama, menyeru kepada Tuhan, menyeru kepada takwa. Serupa dah hak Nabi kita seru. Hak beza syariat lah. Cara hidup tak serupa zaman dulu dengan zaman ni. Keadaan muka warming tak serupa. Cara fikir ilmu pada waktu tu pun tak serupa. Teknologi tak serupa. Jadi syariat berbeza masing-masing lah. Nabi Musa syariat dia kan yang mana kita maklum. Syadid kerah, taubat. Kalau buat dosa tu rupa dengan tangan, tak sudah dengan taubat, kena kerak. Rupa mata kena korek betul mata. Pakai kena najis, tak boleh basuh, kena kerak. Jadi kita kan baju boleh basuh. Rupa dosa di anggota, Allah bagi peluang taubat untuk kita menyucikan diri. Syariat kita lebih lenient. Tapi daripada itu pun kita masih bagi bermudah-mudah ni. Kita anggap benda tu tak ada apa dosa-dosa yang kita buat. Itu Nabi Musa minta. Tapi Nabi Isa akhirnya yang diberi peluang jadi umat Nabi Muhammad SAW. Dia turun seksa Nabi Isa. Etikat kita Nabi Isa kita turun semula ni. Semula di akhir zaman membunuh Dajjal. Lepas tu akan hidup di kalangan kita. Bersyariatkan syariat Nabi kita. Maksud dia jadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi seruannya seruan sama dan disebut daripada dulu. Talim nali. Kalau kita lah contoh dia gambar dia duduk di zaman dulu. Semua cerita. Mari seorang rasul satu umat, mari satu nabi untuk satu kaum. Ayat kita seksa ni. Akan ada satu nabi yang istimewa, satu rasul akhir zaman yang dia akan cerita dengan penuh mubasyiran, dengan penuh kegembiraan. Dia ni penyelamat kita nanti di mahsyar dengan syafaat dia yang kubra. Kisah kita masyhur kita dengan hadis bila lama 50,000 tahun kita menunggu di mahsyar dengan tak tahu mana halu. Itulah ya tak tahu mana halu. Popongnya cara dok tak tahu, tapi duduk lemah tenggelam dalam amalan masing-masing. Hak suka, cara suka, hak hibah, cara hibah, hak selok, cara selok. Tiba-tiba Allah bagi ilham suruh pergi cari siapa-siapa hak boleh minta dengan Tuhan. Lesar-lesar lah lama dah tu. Dia jemput satu demi satu Nabi kan. Nabi Adam, nafsi-nafsi. Jawab aku pun ada masalah. Tuhan maru hari ni aku tak je tengok lagi. Dia jumpa Nabi Musa, seorang demi seorang, semua tak lawan. Jumpa Nabi Isa. Akhir sekali jumpa Nabi Muhammad SAW. Yang baginda sujud lama sungguh-sungguh. Apa Tuhan kata orang akak kepala nak kata. Minta syafaat, minta tolong Tuhan supaya tolonglah, besar-besarlah. Ini tak sudah duduk menunggu begini lama. Dia jadi daripada dulu Nabi-Nabi duduk cerita kepada kaum dan umat masing-masing. Hak tak beri mesej kira lah kita duduk dengar Nabi duduk cerita kat hak tu tolak, hak dia tolak, kaum sabut tolak. Hak terima tu. Mesti ada hak terima dan ramai hak beriman. Hak beriman tu semua tu kan duduk merindui, menunggu-nunggu siapa ni. Hebatnya. Tapi tak ada dengan dia. Dia dengan kita. Yalah kita tak jumpa mata, tapi nak ayat kata dia dengan jadi umat dia. Dia dengan namanya, dia dengan kisahnya, dia dengan kalamnya, dia dengan akhlaknya. Allah Rabbiyya Karim. Biar mari timbul, tujuan apa cerita, biar mari timbul istimewanya Nabi kita. Jadi sehingga daripada awal lagi dia cerita-cerita. Okay. Lagi Allah pernah sebut juga, kita dengar semua ayat ini dalam surah Al-Baqarah. Alladzina atainahumul kitabah ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka yang kami berikan kitab sebelum ini,
Maksudnya semua umat yang terima kitabnya, mereka mengenali Nabi saat ini sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Lagu mana kita kenal anak kita? Walau ada sahabat, cerita sahabat yang dahulunya Yahudi masuk Islam. Dia kata pokok Yahudi kenal Nabi Muhammad SAW dalam kitab dia lebih daripada dia kenal anak dia sendiri. Kadang-kadang anak sendiri ni ada benda kita, yang pertama bila dia besar kita, benda dia susuk dia. Tapi detailnya penceritaan pasal Nabi kita kepada puak-puak terdahulu termasuk Yahudi yang kedua ni kan, semuanya kena. Maksudnya tak ada jalan ni untuk dia tolak. Tak ada sebab untuk dia mengingkari, tapi keruk timbul, keruk mari diutus je Nabi, reject. Apa? Tidak kaum dia. Ini masalah kita lah. Dia marilah kuliah Jumaat. Dia ada buah hubbul jah. Bila ada buah tak puas hati, kuasa tak dapat pegang, tak puas hati tidak di kalangan kita, tak puas hati tidak puas kita. Ini masalah asal dia. Akhir sekali kita reject walaupun benda tu benar. Kita tolak walaupun benda tu kita tahu. Kalau tak tahu cerita lain. Tahu benda ni terbaik dah akan mari. Tunggu tu lah tak tahu. Kalau kita dengar, kalau dia ada satu movie, kalau siapa boleh buka dalam YouTube, dia ada satu movie dia buat pasal Nabi Muhammad SAW. Ialah dia ambil daripada hadis-hadis dia buat cerita. Tapi tak ada sub cerita tu pun, kerak dia. Tapi tak apalah, boleh ambil pelajaran lebih kurang. Tunggu Yahudi di Mekah, tunggu Yahudi di Madinah, tunggu sebab dia kata muncul sebab banyak tanda mari. Tobik dah dia kata. Tobik dah Mekah, Nabi akhir zaman tobik dah. Tunggu, tak cari tu lah. Cari tidak di kalangan dia, jangan lagi. Saya nak bunuh, teruk. Nak orang ni bila tak boleh, apa yang dia kehendaki. Nak ayat kata berapa Allah sediakan dari dulu lagi untuk menerima kedatangan Nabi kita yang terakhir, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Mari kita tengok sikit dalam ni. Dia kata Imam Ahmad telah mengeluarkan satu hadis daripada Atha bin Yassar. Aku telah menemui Abdullah bin Amr bin As. Aku bertanya kepadanya, kabarkan kepadaku mengenai sifat-sifat Rasulullah SAW yang berada di dalam Taurat. Dia dahulunya Yahudi masuk Islam. Maka dia jawab, dan dia alim dalam kitab dia. Demi Allah, memang benar bahawa Nabi kita saat ini, Nabi kita itu disebut sifatnya di dalam Taurat. Sebagaimana yang terdapat sifatnya di dalam Al-Quran. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi dan pembawa berita gembira dengan syurga dan pengancam dengan neraka dan sebagai penghulu dari umat yang ummi. Engkau adalah hamba dan rasulku. Aku namakan engkau sebagai mutawakkil yang menyerah diri kepada Tuhannya. Engkau bukan seorang yang keras atau kasar dan bukan orang yang suka berteriak di pasar. Anak ayat kata, ayat cerita detail perangan Nabi. Engkau bukanlah orang yang membalas buruk dengan yang buruk. Sebut dah dalam Taurat. Engkau suka memaafkan dan mengampunkan. Dan dia itu tidak akan diambil nyawanya sehingga para pengikutnya menguruskan agama yang bengkok dengan mengucapkan la ilaha illallah. Dengan itu dia akan menjelekkan mata yang buta, telinga yang pekak dan hati yang tertutup. Subhanallah. Ini yang kata Nabi kita ini diceritakan daripada awal lagi. Dalam Zabur, Wahab bin Munabbih menyebut Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Nabi Daud di dalam kitab Zabur. Saat ini dalam Taurat. Dalam Zabur, Allah kata, wahai Daud, ingatlah bahawa akan datang selepas kamu seorang Nabi. Dalam Zabur sebut. Namanya Ahmad atau Muhammad. Dia seorang yang benar, penghulu segala Nabi. Aku tidak akan marah sama sekali kepadanya. Dan dia juga tidak pernah menyebab aku marah. Allahu Rabbi. Kalau kata aku tak akan marah, dia tak akan buat aku marah. Aku sudah mengampuninya sebelum dia buat salah. Dan segala dosanya yang terdahulu dan kemudian aku ampun. Umatnya sentiasa dirahmati kita tu. Mana tak deki kaum umat terdahulu. Oh ya, kepada dia. Tapi cerita lebih orang akan datang. Oh ya, kepada dia apa kita lah. Oh Pak Raymond ni molek dah mari. Molek dah mari pagi ni kita jamu makan mehong goreng pagi ni. Tapi kalau dia mau mari kagak nasi gula kambing kata jeng kata duk cerita kagak. Tapi nak ayat katanya kelebihan-kelebihan itu telah ada. Aku telah memberikannya nawafil.
iaitu amalan-amalan sunat seperti mana yang aku berikan kepada para nabi, dan aku telah wajibkan ke atas semua para nabi dan para rasul, sehingga mereka nanti datang kepadaku di hari kiamat, di mana cahaya mereka seperti cahayanya para nabi. Allahu Rabbi ya Karim. Ni kita berasa tak? Ya kita malah nak buat amalan sunat, berasa tahir dengan fardu lah. Cukup 5 waktu gak jadi, puasa pada boleh puasa mula gak jadi. Betul lah. Itu rukun ke fardu atas kita tuntut teh. Tak lepas lagi tak buat. Ni nawafili ni bagi-bagi sunat. Ada hadis Nabi, hadis kursi sebut Tuhan suka sangat mayazalu ala nawafili tu hatta uhibbahu. Siapa boleh mengekali melazimi duduk dalam hak sunat-sunat, aku kasih ke dia hatta uhibbahu. Maka lepas tu Tuhan kata, pendengaranku menjadi pendengarannya, penglihatanku menjadi penglihatannya. Dia kata Tuhan bui benda-benda yang ajaib-ajaib. Kerana orang mengekali melazimi suka buat sunat. Rupanya amalan sunat ni yang Nabi kita ajar kita ni sunat sekian. Ini tidak fardu, tapi kalau buat Tuhan suka. Mari mana yang diwajibkan ke atas para nabi. Nabi dulu kita nak buat sunat ni, kita dapat sunat, buat dia wajib buat. Tapi bukan calai-calai. Ni kerja mana keistimewaan yang para nabi dulu dapat. Dia dapat buat hak ni tu wajib atas dia, tapi kita mari rupanya kita dapat hadiah yang sama. Kita ni seolah-olah dapat dipanggil buah kilah. Kalau tok guru silat agak, ajar buah ramai-ramai, moga anak murid beratus ni agak. Ajar bunga tu, ajar bunga ni, ajar buah-buah lebih kurang ramai-ramai. Anak-anak murid terpilih. Dia ajar suku. Lepas hak kaya klik kita ajar. Mari tok ayah nak ajar. Mari tok guru nak ajar buah-buah kilah, buah-buah mahal. Ajar buah-buah mahal untuk hak terpilih. Hak dia tahu setia. Hak dia tahu ada bakat. Hak dia tahu istimewa di sisi dia. Ada lah. Dia kena ikut mana dia. Itu para nabi dan mursalin Allah bagi yang istimewa. Namanya amalan-amalan tertentu. Dalam rupa semaya, dalam rupa apa sajalah amalan. Tiba-tiba mari kita dapat cukup benda buah kilah tadi. Malah klik pergi jumpa Tuhan, cahaya mereka seperti cahaya para nabi. Cari mana? Tak sih begitu. Allah Rabbi. Tuhan saya seperti nabi kita. Sehingga ke umat dia kita ni tak boleh ikut area kat ya Allah. Dengan hak muda sekali, hak bosu sekali, hak muda sekali, hak perangai macam-macam pesing gitu ni. Tapi Tuhan bagi peluang kita boleh bercahaya di hari kiamat serupa cahaya para nabi. Pasti begitu. Saya kalau kita melepaskan peluang yang begini istimewa, pakaklah. Kita pakak, janganlah bermudah-mudah. Jangan buat yang ini. Betul dia sunat, tapi ingat dalam Zabur kata, ini amalan yang diwajibkan ke atas semua para nabi dan para rasul. Kita buat hal ni, klik jumpa Tuhan bercahaya kita, istimewa kita. Di mahsyar lagi istimewa. Wahai Daud, Tuhan sambung. Sesungguhnya aku telah utamakan Muhammad dan umatnya di atas sekalian umat seluruhnya. Tak usah kata apalah. Tak usah berdeki, tak usah apalah. Aku lebih ke Nabi Muhammad SAW. Dan umatnya, kita sekali. Masuk syurga dulu pada orang. Masuk syurga dulu pada orang. Kita hak mengujung, tapi apa cerita dia hak lain, hak lama lagi. Hak tunggu pohon lama. Kita dalam umat hak akhir ni ramai. Nak besar, sore. Banyak. Tapi tu hadis-hadis yang mencerita tentang keistimewaan orang di mahsyar. Kalau kita ada peluang buat, kita buat. Kalau ada peluang kita macam contoh memberi makan orang, memberi pakai makan, itu kita memberi keistimewaan di mahsyar. 7 golongan yang mendapat naungan itu pakat buat. Apa? Itu semua menandakan kita ini dahlah istimewa berbanding umat lain. Dulu pada apa? Istimewa pula di kalangan sendiri sama-sama kita. Didahulukan masuk syurga dan sebagainya. Awalu man yud'a ilal jannah al-hammadun. Hadis kita pernah sebut. Orang yang sentiasa memuji Tuhan tak kira susah, tak kira senang. Dulu lagi masuk. Ini semua keistimewaan. Nampak sunat? Keistimewaan. Lagi. Abu Nu'aim meriwayatkan dari Sa'id bin Abu Hilal. Abdullah bin Amru juga kata ini. Dia masuk Islam kan daripada dia Yahudi. Kepada Ka'bul Ahbar. Beritahukanlah kepadaku tentang sifat Muhammad dan umatnya dalam kitab kami.
Ka'bul Ahbar ni sahabat digelar dia. Aku dapati sebutan mereka dalam kitab Allah begini, dalam Taurat. Sesungguhnya Ahmad, Nabi kita Muhammad, dan umatnya itu adalah orang yang suka memuji Allah. Tuhan cerita kita ni, Tuhan puji kita dalam kitab terdahulu. Malulah kita kalau Tuhan puji-puji kita kena-kena tak serupa dengan perangai yang dipuji. Muhammad ini, Ahmad ini suka memuji, umatnya suka memuji Allah, tak kira menerima kebaikan maupun kecelakaan. Datang awwalu man yud'a ila al-jannah al-hammadun alladhina yahmaduna Allah fi as-sarra'i wad-dharra. Sentiasa memuji Tuhan susah maupun senang. Selalu membesarkan Allah di mana sahaja mereka berada. Allah kata kita ni duduk ta'zim ke Tuhan, mengagung ke Tuhan, tengok Tuhan besar semacam di mana sahaja. Bertasbih kepada Allah di setiap rumah. Seruan tasbih mereka mengaum di udara. Kita dah buatlah ni kan. Allah, dengungan takbir mereka di dalam solat seperti dengungan suara lebah di atas batu. Berdaung Allahu Akbar. Nak kalau kita dengar macam Masjidil Haram ni. Allah dengar umat manusia seramai-ramai kita dalam masjid kita pun. Ismaya kan. Allah Sami Allah liman hamidah, ramai-ramai tu. Tuhan puji, Tuhan sebut kita tak mana ada lagi. Tuhan sebut dah dalam Taurat, dalam kitab dahulu. Ni perangai buat kita. Mereka berbaris dalam saf solat seperti berbarisnya para malaikat. Dan mereka berbaris dalam perang seperti berbaris mereka di dalam solat. Orang yang kata, dalam semaya mereka comel. Apabila mereka berperang di jalan Allah, para malaikat sentiasa berada di hadapan dan di belakang mereka dengan tombak yang kuat. Malaikat turun untuk tolong mereka berperang. Apabila mereka berada di barisan perang di jalan Allah, selalunya Allah akan menolong mereka seperti benteng-benteng. Lalu mengisyaratkannya dengan tangannya seperti burung helang padang pasir membentengi sarangnya. Lewat gambar Allah tolong masuk keperai umat Muhammad SAW ini dengan malaikat. Dengan Allah buat benteng untuk membantu. Ini sebab cerita dulu kan perai banyak. Jadi dia cerita gambar perai. Umat dahulu pun perai banyak. Jadi cerita buat gambar perai. Kita lah ni perai tak ada kalau tempat kita. Ayat kata adanya bantuan kita bila kita jihad. Perai itu jihad. Kita jihad yang tidak lawan musuh. Kita jihad lawan nafsu kita. Setiap kali kita melawan nafsu kita nak buat jahat. Setiap kali kita melawan nafsu kita nak buat maksiat. Pada waktu itu kita sedang jihad. Malaikat turun. Allah benteng kita daripada kejahatan-kejahatan. Bila kita mula melawan nafsu kita. Itu antara yang disebut adalah dalam kitab-kitab yang terdahulu. Kita tengok sikit. Rahsia pemilihan semenanjung Arab. Bapa tak buat lain. Bapa tiba-tiba diutus Nabi kita ini di Mekah. Jadi sebelum kita tengok detail sirah-sirah yang lain, sejarah-sejarah yang lain, kisah-kisah yang lain, mari kita tengok sikit kenapa di Mekah. Pertama sekali kita kena faham di sekitar Jazirah Arab, di sekitar semenanjung Arab lah. Lah ni kita panggil Mekah, Madinah lah, Saudi lah ni. Di sekitar itu dunia dipegang oleh dua kuasa besar. Pada waktu itu ada kuasa besar namanya Rom dan Parsi. Iran lah ni, Parsi dan Rom. Ada juga India. Maksud tu ada tamadun, ada kuasa di India dan ada satu lagi di Yunan. Di Yunan. Parsi adalah ladang subur tapi penuh dengan khurafat keagamaan dan ahli falsafah yang saling bertentangan. Ada antaranya yang dianuti oleh puak-puak penguasa. Antara ajaran dalam ajaran puak Parsi ni kan mengutamakan perkahwinan seseorang dengan ibunya. Ramai dulu punya ajaran. Anak perempuan atau saudara adik-beradik. Aula pada puak dia utama, istimewa, bisa sahur kalau boleh nikah dengan mak dia, nikah dengan anak dia, nikah dengan adik-beradik sendiri. Yazdasir kedua ni dibawa satu nama raja pada zaman itu yang memerintah pada pertengahan abad kelima mengasihi, mengistrikan anak perempuannya sendiri dan banyak lagi lah penyimpangan akhlak yang bertentangan dengan norma kehidupan manusia yang berlaku itu di Parsi. Di Parsi juga ada ajaran yang disebut Mazdakiyah. Lagu mana? Yang menjadikan semua ni harta manusia jatuh tino boleh miliki serupa bahagian.
Boleh jual beli tu zaman tu dia jual orang. Wah, jual orang lebih untung dari jual unta, katanya. Nama gawak kita tu. Jamal Pak Tongku. Dihalalkan wanita jual beli begitunya. Itu ada kenalah dengan nafsu ni, tapi itu Parsi. Rom pula dipenuhi oleh semangat kolonialisme, menentangi agama. Di satu pihak cuba nak bawa agama untuk berkuasa. Di Rom ni banyak agama Nasrani pada waktu. Di Yunan pula ditenggelami dengan khurafat dan khayalan-khayalan mitos. Di India pula ada kerosakan akhlak, kemerosotan moral dan sosial. Itu semua ayat kata di sekitar di dunia pada waktu itulah, di muka bumi pada waktu itu, dia banyak kerosakan. Dia banyak ada agama-agama yang dirosakkan. Dia ada pahamnya. Sebaliknya di Mekah ataupun di semenanjung Tanah Arab, orang Arab ini hidup tenang, jauh dari keserabutan sana. Dia tak terpengaruh dengan Rom, dia tak terpengaruh dengan Parsi, dia tak terpengaruh dengan India. Dia duduk dalam pokok dia ya. Dia naif sungguh. Sehingga panggil paham betul yang tak terosok lagi, yang belum dirosakkan, duduk pokok dia. Memanglah dia jahiliyah sebab dia tak ada agama yang sama. Ada dahulu pun agama milah Ibrahim pun dia karut dengan begitu je. Dia tukar haji ingat lanjut, tawah ingat lanjut bahagia, dia tukar. Tapi ayat kata dia masih orang panggil ada potensi gitu. Masyarakat Arab ini pada waktu itu dia masih lagi roro bahan betul yang boleh dibaiki berbanding dengan kaum puak-puak lain yang payah untuk dibaiki. Bukan kata payah lah, tapi ada dah pengaruhnya. Jadi tabiat dan karakteristik ini belum diolah, masih ada fitrah kemanusiaan yang kuat lagi, yang masih boleh pilih lagi. Dia ada lagi buah dermawan dia. Orang Arab dalam jahiliyah dia ada lagi dermawan dia. Dia ada ihtiram, ikram kepada tetamu. Dia suka lagi dalam jahiliyah dia pun. Nak kata itu semua, cuma dia tak reti cara. Dia tak tahu nak salur ke sifat fitrah dermawan dia. Dia tak reti salur sifat mulia ke tetamu dia. Sifat pegang janji. Dia pegang janji. Apa-apa hal lain pun habis dah. Dia ada sifat fitrah ni ada lagi. Cuma tak reti salur, apa tak ada orang mari ajar. Maka di waktu itu Allah utuskan Nabi kita memilih dia. Itu satu sudut. Sudut yang kedua, Mekah ini juga dia duduk di tempat yang comel. Dia duduk di pusat. Jadi dia boleh pergi ke Syam malah kata. Dia boleh ke Iraq yang mendekat belakang, boleh ke Habasyah tak jauh. Dan dia lalui perdagangan. Jadi dakwah itu mudah tersebar. Itu saya buat ini tidak saja-saja. Tidak saja-saja. Malah dia juga adalah tapak adanya milah Ibrahim. Nabi Ibrahim telah duduk situ, ada manasik hajinya. Jadi dia panggil tak lari jauh. Jadi kalau kita pergi tempat yang tiba-tiba macam orang ke dia ni. Ini aku ada kaitan. Jadi ini semua memudahkan urusan Nabi kita nak berdakwah. Itulah. Dan juga antara hikmahnya kenapa tidak duduk di empire besar. Kenapa tak timbul di Rom? Kenapa Nabi tidak timbul di Parsi, di Byzantine dan sebagainya? Kerana nak mengelakkan Nabi ini dikata berjaya sebab pengaruh waktu. Jadi ada juga buah-buah pengaruh kuasa-kuasa besar. Tuhan nak tolak lah. Itu Tuhan bangkit ke dia ummi, tidak tahu baca tulis. Supaya tidak orang kata Quran itu direka. Tuhan perfect rancangan dia. Ini benda yang menyebabkan kenapa dipilih. Ini antara hikmah lah. Lagi juga disebut kenapa bangsa Arab dipilih. Bangsa Arab dipilih kerana bangsa Arab ni dia ada satu sifat. Dia suka syair. Dia suka hafazan. Dia suka pidato. Dia suka bahasa. Di Al-Quran ni mukjizat dia kok bahasa, kok hikmah. Jadi bila turun lagu tu kena dengan Arab yang pandai mengolahnya, cepat untuk benda tu dapat disebarkan. Budaya menghafal ada di kalangan orang Arab, tidak di kalangan umat-umat manusia yang lain pada waktu itu. Itulah antara kelebihannya ni. Cuma gapo yang boleh kita fikir, gapo yang kita boleh ambil pelajari sikit daripada kenapa Allah buat begitu dan begini, kenapa pilih itu dan ini. Tak boleh kau buat di mana saja. Ini orang panggil adanya sebab. Kita nak buat gapo-gapo, ambil sebab. Rancanglah. Tuhan buat ketentuan comel tu. Pilih tempat yang comel, bangsa yang comel, nature-nya comel, sifatnya comel. Kena. Kita pun jangan gingam berjada. Tak apa Tuhan takdir belaka. Betul.
Tapi pergi dengan perancangannya. Biar kena tepatnya, biar kena suasananya. Barulah orang panggil kita ni mengambil sebab sebagaimana yang Allah ajar kita dah tu. Itulah di antara sebab kita boleh tengok pagi ni. Satunya disebut Nabi kita daripada dulu lagi sebagai kesinambungan dakwah para rasul, semua mengajak kepada takwa, mengajak kepada mengesalkan Tuhan. Dan juga tengok kenapa dipilih Mekah, kenapa dipilih Madinah. Kenapa dipilih Mekah untuk jadi tempat sebaran agama. Kemudian kita tengok mereka Ustaz Fikri akan bawa cerita latar belakang Mekah tu sendiri, cerita Kaabah, cerita masyarakat jahiliah lebih lagi, pasal yang bersebut umum je, dan juga agama Hanif yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS untuk sambungnya lagi dalam kisah dari siri pengajian kita pasal sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tahun ini insya-Allah telah kita bukti situ yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak kena tu minta maaf banyak-banyaklah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal 'asri innal insana lafi khusr lil ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang kita mula kemarin lepas asar asar dijemput kita pakat-pakat semaya asar sini. Sudah asar kita selawat ramai-ramai, lepas tu kita jamu minum petang insya-Allah. Jadi hari ini kita sambung lagi lah, ada lagi karya lepas asar pakat-pakat mari belakang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.